Normal ke kalau tidur malam kena bangun 2-3 kali untuk kencing? Bila kita cakap pasal bangun malam, kerap kencing ni, kita cakap pasal dewasa lah ya. Sebab kalau kanak-kanak, dia cerita dia berlainan. Sebab mereka masih toilet training, tak biasa lagi nak kencing dan sebagainya. Bila kita fokus pada golongan dewasa yang kerap bangun malam untuk kencing, istilah perubatannya ialah nocturia. Ini berlaku bila majoriti kencing tu, 60% volume kencing dalam masa 24 jam tu dikeluarkan pada waktu malam. Situasi ni mengganggu tidur, boleh menyebabkan pesakit tu kalau yang tua mungkin jatuh dalam perjalanan pergi balik daripada ke tandas, dan kalau kata tak cukup tidur, kualiti kerja keesokan hari akan terganggu. Mungkin juga kalau yang memandu ada risiko kemalangan dan sebagainya. Jika seseorang tu ada masalah nocturia, pertama sekali saya akan tanya apa habit minum dia. Seelok-eloknya 2 jam sebelum tidur kita berhentilah minum. Kalau betul kita kena makan ubat sebelum tidur, kita biasakan untuk minum mungkin tak banyak, mungkin separuh cawan sahaja hanya untuk makan ubat tersebut. Selain daripada tu, mungkin ada yang habit suka minum kopi waktu malam ataupun teh waktu malam lepas dinner dan sebagainya, ataupun pergi supper, pergi minum teh tarik, pergi minum kopi. Kafein di dalam kopi, di dalam teh boleh merangsang buah pinggang menghasilkan lebih banyak kencing. Jika itu berlaku, of course pesakit itu akan kerap bangun untuk kencing selepas dia tidur. Apa kaitan tabiat kencing malam dengan penyakit macam kencing manis ataupun masalah prostat? Selain daripada itu, ada juga kemungkinan pesakit itu ada masalah kencing manis ataupun mungkin juga ubatan seperti diuretics, iaitu ubat yang diberikan oleh doktor pakar jantung supaya pesakit itu boleh membuang lebihan air daripada badan. Mungkin juga tanda-tanda awal seseorang itu ada masalah buah pinggang. Sekiranya anda kerap bangun malam, ada juga kemungkinan anda ada masalah bengkak prostat untuk kaum lelaki dan juga masalah kencing kotor. Daripada apa yang saya nyatakan di sini, terlalu banyak kemungkinan ataupun diagnosis yang possible. Sekiranya anda ada nocturia, silalah berjumpa doktor dengan kadar segera. Kalau seorang dewasa mengalami masalah kencing malam macam ni, kena bangun 2-3 kali waktu malam untuk kencing, apakah ujian yang dia kena buat untuk kenal pasti masalah dia? Pertama sekali, of course doktor akan tanya sejarah kesihatan anda, sejarah masalah anda dah berapa lama, berapa teruk, adakah mungkin sebab anda tidur dalam aircon, bila anda tidur di luar, panas, anda tak kencing. Dan selain daripada itu, doktor akan pastikan apakah ubat-ubatan yang anda ambil, kerana ada ubat-ubatan yang akan merangsang buah pinggang untuk menghasilkan kencing yang banyak, terutamanya di waktu malam. Pertama, doktor akan buat ujian air kencing untuk tengok sama ada mungkin anda ada masalah kencing kotor. Seterusnya, ujian darah iaitu darah puasa, fasting blood sugar untuk tengok mungkin anda ada masalah diabetik. Selepas daripada itu, ada sesetengah doktor seperti saya, pakar urologi, saya akan mohon anda buat bladder diary. Diary ini merupakan satu informasi objektif untuk saya tahu habit pundi kencing anda. Anda akan nyatakan banyak mana anda minum, pukul berapa anda minum, banyak mana anda buang air dan seterusnya. Daripada sana saya akan dapat formulasikan apakah sebenarnya masalah yang menyebabkan nocturia anda. Adakah disebabkan oleh habit anda? Sebab ada patient, dia dah bangun buang air, lepas tu dia minum lagi. Of course, sekiranya ada input, akan ada output. Mungkin juga masalah nocturia ini berkisar kerana pesakit tersebut ada masalah gangguan tidur seperti insomnia. Itu juga boleh menyebabkan masalah kerap kencing malam. Dalam situasi sebegini, iaitu kena bangun malam untuk pergi buang air kecil, bagaimanakah pasangan boleh memahami dan menyokong pasangan mereka yang berhadapan dengan masalah sebegini? Tak kisahlah suami ataupun isteri, macam mana nak sokong pasangan mereka? Kerap kali isteri yang mengadu, "Doktor, suami saya kerap bangun malam. Dia tekan lampu switch, bilik terang, saya terbangun, hati bergerak," dan sebagainya. Sekiranya anda rasa pasangan anda pada waktu malam kerap bangun tidur dan benda tu berlarutan, bukan sekali-sekala, sebab sekali-sekala mungkin disebabkan oleh drinking habit, berterusan seminggu, 2 minggu ataupun jadi semakin teruk, nasihatkanlah dia, ajak dia jumpa doktor, kerana saya yakin ada masalah yang terselindung di sebalik masalah nocturia tersebut dan pasti doktor boleh bantu untuk merawat masalah tersebut. Dah dengar informasi dan juga perkongsian daripada Dr. Pakar? Jangan lupa untuk ucapkan terima kasih dan letakkan di ruangan komen apa yang you all belajar daripada video ini. Kita sama-sama ucapkan terima kasih kepada doktor. Assalamualaikum, saya Dr. Siti Nur Masyitah binti Ma'ruf, pakar urologi di Ara Damansara Medical Center. Ara Damansara Medical Center membawakan video berbentuk pendidikan kesihatan ini khas buat anda semua.